Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk borak Thermomix pada kali ini, kita berborak santai sahaja. Sebenarnya, Cik Lah tengok masih ramai yang dah lama guna Thermomix tapi tak cabut lagi stiker biru dekat locking arm ni. Anda sebenarnya perlu cabut stiker biru ni semasa unboxing dan sebelum gunakan Thermomix. Nak tahu kenapa? Tengok video ni sampai habis. Pertama sekali, anda perlu tahu apakah fungsi stiker biru dekat locking arm ni. Ianya hanyalah protective stiker saja semasa penghantaran untuk elakkan dia punya locking arm ni syala dan sebagainya. Yang kedua, kenapa stiker ni warna biru? Kenapa tak warna putih? Sebab ia untuk menunjukkan ataupun tanda sebagai pergerakan. Banyak-banyak bahagian ni, locking arm ni bila kita nak unlock ataupun lock, dia akan bergerak. Jadi secara tidak langsung, dia akan alertkan kita bahagian yang bergerak. Yang ketiga, stiker biru ni memang tak tahan panas, tak tahan uap panas ataupun minyak panas. Jadi kalau anda tak cabut, kemudian anda masak, tak kisahlah kita nak masak, menumis ke dan sebagainya, bila dia terkena uap panas, dia punya plastik nipis tu boleh mencair dan melekat. Susah nak cabut nanti. Yang keempat, ianya memang direka hanya sementara sahaja. Jadi anda memang kena cabut stiker biru ni sebelum gunakan Thermomix. Jadi kalau anda dah lama guna Thermomix tapi belum cabut lagi stiker biru ni, cepat-cepat lakukan sekarang. Pergi cabut stiker biru ni sekarang juga. Cik Lah takut stiker biru ni dah mencair, gam dia melekat, susah nak cabut. Tak cantik dia punya locking arm tu nanti, betul tak? Jadi semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.